Korang perasan tak? Kadang-kadang bila kita tak buat apa-apa, itu sebenarnya masa kita paling kuat. Dalam dunia trading, semua orang nak cepat. Cepat entry lah, cepat profit lah, ataupun cepat kaya. Tapi ada satu falsafah lama dari timur yang jarang disebut oleh trader moden. Falsafah ini diajar dan digunakan oleh trader-trader legenda dunia. Ia dipanggil The Zen of Trading. Hai guys, selamat datang ke Surat Academy dan nama saya Syam. Hari ini kita nak bongkarkan rahsia di sebalik falsafah The Zen of Trading. Falsafah ini mengatakan diam itu lebih menguntungkan daripada tindakan. Betul ke? Kalau nak tahu, tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Dalam ajaran Zen, ada satu prinsip penting. Air yang tenang mampu memantulkan bulan. Tapi kalau bergelora, semuanya kabur. Ini juga apa yang terjadi pada trading. Ramai trader gagal bukan sebab mereka tak pandai analisis, tapi sebabkan fikiran diorang terlalu bising. Patut ke aku entry sekarang? Nanti kalau rugi macam mana? Aduh, market dah jalan pula. Aku tertinggal. Ada masa bila diam lebih bernilai daripada tindakan. Warren Buffett pernah berkata, pasaran saham ialah tempat pemindahan kekayaan daripada orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Sabar di sini bukanlah maksudnya pasif, tapi bermaksud sedar. Trader yang berlatih dengan Zen mindset akan tunggu setup seperti pemanah, hanya menunggu masa untuk melepaskan tembakan dengan tenang. Dorang tak akan panik bila harga bergerak tanpa arah. Dorang tahu ketiadaan isyarat juga satu isyarat. Dalam dunia yang penuh noise ni, keupayaan untuk tidak bertindak adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Sama seperti penulisan Sun Tzu dalam Art of War. Jika anda tahu bila untuk tidak berperang, anda sudah menang separuh pertempuran. Ada satu kisah menarik dari Jepun. Seorang trader bernama Yukata Katsuo. Dia ni seorang bekas sami yang jadi day trader selepas krisis ekonomi Jepun. Dia menghabiskan 10 tahun bermeditasi sebelum mula trade. Dia percaya setiap candle ialah cermin kepada emosi manusia. Yukata tak guna indikator. Dia hanya duduk dengan chart yang kadang-kadang 3 jam tanpa entry satu pun. Tapi bila tekan satu trade, entry tu hampir selalu betul. Bila ditanya rahasianya, dia jawab yang dia tak baca market, tapi market yang baca dia. Dengar macam tak logik kan? Tapi apa yang menariknya, ramai hedge fund besar di barat mula mengkaji pendekatan sama. Fokus pada pernafasan dan kesedaran diri, dan semua kini jadi sebahagian neurofinance training di Wall Street. Dekat firma-firma besar ni, diorang upah coach meditasi untuk tolong trader control impulse decision. Sebab diorang tahu market bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tenang. Dalam dunia Zen, diam bukan bermaksud kosong. Ia bermaksud penuh dengan kesedaran. Sama juga dalam trading. Diam bukan bermaksud takut. Ia bermaksud korang menunggu masa terbaik untuk menyerang. Trader yang diam sedang kumpul tenaga mental. Dia sedang perhati pola. Dia sedang biarkan emosi sejuk sebelum bertindak. Bila semua orang panik, trader Zen nampak peluang. Korang ingat lagi tak kisah George Soros masa krisis 1992? Ketika ramai orang panik dengan pound sterling, dia diam dan dia tunggu. Bila tiba masanya, dia tekan satu posisi besar dan menjana lebih $1 bilion dalam satu malam. Ingat, diam bukan bermakna pasif, tapi ia satu bentuk kawalan diri. Dalam dunia yang bising dengan signal, alert dan fear of missing out, diam adalah senjata yang paling tajam. Sebab dalam diam kita mula nampak apa yang orang lain tak nampak.
Di sinilah letaknya kekuatan sebenar trader. The Zen of Trading ni bukan sekadar falsafah, ia adalah satu cara hidup di mana kita belajar bahawa kadang-kadang tiada tindakan adalah tindakan yang paling bijak. Apa pendapat korang berkenaan benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma sahaja, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.